Layered roof, bentuk seperti pavilion. Overhang, bumbung luas, sangat sinonim dengan resort Thai atau villa Bali. Bentuk struktur bumbung juga oktagonal, banyak bahagian berbentuk bulat ala segi lapan. Tingkap disusun mengelilingi dinding. Ini bukan rumah biasa guys, lebih kepada gaya geometrik, modern plus klasik. Dengan elemen yang sesuai untuk dijadikan resort atau villa konsep. Ada beberapa blok bersambung, ada balkoni dan ruang terbuka, nampak macam bangunan hospitality, bukan purely rumah tinggal. Satu dalam million, mungkin satu-satunya di Kelantan. Sudah tentu hartanah ini sesuai dimiliki oleh pembina bisnes Airbnb yang unik untuk jadikannya homestay premium atau guest house eksklusif. Sesuai juga untuk dijadikan villa activity NGO atau villa apa jua kerjaya atau apa-apa perniagaan konsep work from home, kerana keunikan reka bentuk binaannya mampu menjadi tarikan utama. Jika dibina dengan kos sekarang, villa seumpama ini mungkin mencecah lebih 2 juta ringgit Malaysia nilainya. Namun villa ini mahu dilepaskan seadanya as it is seperti sekarang. Dengan harga tak sampai pun RM700,000 Malaysia. Berbanding usianya, struktur bangunan sangat utuh kerana dibina oleh tukang rumah dulu-dulu yang sangat mahir. Cuma biasalah, rumah dah lama perlu dibersihkan. Ada defek juga di beberapa bahagian surface-nya. Anggaran kos baik pulih untuk duduk seadanya lebih kurang RM200,000 Malaysia. Melainkan mahukan sentuhan renovasi tambahan yang moden terpulang kemampuan pemilik barunya. Jadi, besar harapan Kak Ani nak tawarkan kepada pemberani yang benar berkemampuan, yang sangat berminat untuk membeli villa super unik ini.